Hai, so sekarang hari raya yang kedua. Kita dah on the way balik ke Shah Alam. Esok kita akan raya di family Pulau Shah Alam. Lepas tu kita akan pergi bercuti. Hi everyone, good morning. Selamat hari raya ketiga. Kita baru je bangun tidur. Dalam pukul 11 kejap lagi kita akan pergi beraya di Keluar Puncak Alam. Pagi ni kita nak sarapan dulu. Kita sarapan kuah kacang dengan nasi impit pemberian mak cik kesayangan saya. Kita dah sampai di rumah Abang Daus. Sekarang kita nak tangkap gambar family. Bawa pen tudung lagi. Kenapa kunci? Betul lah kot. Hari ni kita punya baju warna coklat. Hello, Dada. Sian dia tak dapat duduk tempat dia tu. Hello. Hai semua, so sekarang kita nak bergerak ke Jitra. Lepas tu kita akan terus ke Langkawi Trail. Hai, so kita akan sampai di RNR Tapa lagi 10 km. Perut dah lapar. Sekarang pukul 12.16. Kita akan sampai di location seterusnya pada pukul 4.6. Jalan tak banyak kereta sangat, still okay. Tapi yelah, kita tak tahu apa yang berlaku akan datang kat depan sana. Cuaca panas, kalau korang dapat tengok, panas. Tapi kita dalam kereta ni okay je lah sebenarnya. Yes, 500 meter. Dah sampai kawasan rehat Tapa. Tahu campur pun nampak sedap. Oh my god. Ada gulai rebung pula tu. Sekarang kita berhenti rehat di mall. Mall di dekat dengan Seberang Perai, dekat dengan Batu. Kita nak berehat kejap sebab dah 4 jam straight ni drive. So kita nak rehatkan kereta dulu lah. Okay, stay tuned guys. Kita decide nak makan dulu. Kita makan KFC dekat Penang. Korang nak tahu tak, tadi kan kita makan KFC tau. Aku dapat cheesy wedges dia sepanjang-panjangnya weh. Betulnya lah orang Penang ni Lepas tu kami dapat ayam dia fresh, hangat-hangat lagi yang boh. Kita datang Penang terus cakap Kedah bah. Perjalanan kita ada lagi 1 jam 45 minit. Kita akan sampai dalam pukul 6.25. Kita dah sampai dekat Kepala Batas. Kita akan sampai di destination dalam masa 30 minit lagi. Kita terhal dekat Jitra. Lepas tu kita dah nak masuk ke homestay. Kita sambung balik kita punya vlog, okay? Kita punya homestay. Yang belah sana lagi dia memanjang. Dia ada 4 biji. Depan ni sawah padi. Cantik. Besok kita tunjuk yang tu siang. Keluar homestay je ada kucing minta makanan depan pintu. Nasib baiklah kita ada makanan kucing. Inilah pemandangan keluar buka pintu. Inilah pemandangan bendang. Nampak tak? Sejuk gila Syek ada buayan lagi. Ni rumah nombor 2. Kita nak buat quick review. Ni pintu masuk. Bila korang masuk je, korang akan jumpa 2 bilik. Lepas tu ni ruang tamu dia lah. Ruang tamu dia kecil je tapi so cute. Lepas tu toilet pun very nice. Ada water heater dekat ni pintu belakang. Kat belakang baru ada wash machine
dengan dapur. Dia dapur luar, dia outdoor. Bilik nombor 2. Selesa. Cantik, kemas. Ni bilik pertama. Sama je. Dua-dua bilik ada aircon. Ruang tamu je yang tak ada aircon. Dia hanya ada kipas. Tapi so far kita okey je. Sebab kita just nak bermalam. Kita bukan nak fancy-fancy sangat lah. Saya nak tunjuk dekat korang di Amani Village ni. Kalau korang dapat tengok kan, dekat sini dia ada bagi tahu damage price list dia kalau kita ada buat kerosakan. Lepas tu peraturan macam biasa, ada QR dengan harga list makanan dengan minuman. Ada hair dryer, ada setrika, ada setrika board. Yang paling best bahagian kat sini, dia ada banyak jajan. Lepas tu yang paling best kali, bahagian Maggi ni. Selalunya kalau kita pergi mana-mana hotel ke kan, dia hanya ada Maggi kari je. Tapi kat sini dia ada goreng asli. Dia ada Maggi cup, tom yum. Dia ada yang kari. Lepas tu chicken porridge dia ada mushroom and chicken. Bahagian sini dia ada Maggi soto. Dekat bahagian sini air kotak ada bermacam jenis. Kalau korang rajin nak basuh baju, setiap satu sachet ni ada pewangi, ada serbuk basuh, ada shampoo lagi. Semuanya korang boleh QR je. Harga dah siap. Weh, rupa-rupanya kan jenama No Chicken and Mushroom ni sedap siut. Aku baru tahu benda ni akan ada dekat rumah aku lah lepas ni stok ni. Sekarang pukul 9, kita nak pergi cari sarapan. Kita tak tahulah kedai apa yang kita akan jumpa kat kali ni, tapi kita akan cuba the best untuk cari. Hari ni kita tak berapa makeup sangat, tapi okeylah. Pandai makeup. Kalau ada orang yang boleh cuci kereta je pergi buka, kita cucilah kereta. Cantik ni. Tapi dia kecil. Kecil ke dalam kecil kan? Kecil tapi cantik. Cantik sangat Pearly ni. Kenapa tak ada orang beritahu yang Pearly ni lawa? Dia aman tau. Dia aman, damai. Lepas tu kiri kanan bendang, kemas, bersih. Cantik, cantik. Sekarang kami nak cek kedai makan. Tapi kita tadi I order teh tarik. Nyam-nyam. Kopi butter. Terima kasih dah. Ni kopi butter. Ini nama dia pulut ikan masin. Kau ikan dia. Kucau kerang. Terima kasih. Gambar. Video. Video. Sah? Video ah. Bagus tu. Lagi. Ini kucau kerang telur mata. Weh, berapa ringgit je weh murahnya, ya Allah. Takkan. Mantap guys. Alah, ni baru ada kopi. Hai. Weh, aku tak tahu macam mana dia orang berniaga. Murah gila makan dekat sini. Ni warung Pak Ali. Korang boleh datang dekat sini. Dia punya mulut ikan masin sedap weh. Dia punya kopi butter dia pun sedap. Aku ada teh tarik pekat gila, best. Tapi memang best lah kat sini. Dia cuaca dia panas tapi sebenarnya kan dia tak panas. Kita dah pun sarapan. Sekarang kita ada masa 1 jam je lagi untuk kita kemas-kemas balik, masuk dalam kereta dan terus ke JT Kuala Perlis. Sekarang kita dah berada di JT Kuala Perlis. Nampak macam orang tak ramai lagi. Tak tahulah kan, kita orang punya ferry pukul 1:30. Luas tu. Kalau ada orang tanya kenapa kita orang tak naik flight, lagi suka perjalanan macam tak terlalu fancy lah, to be honest.
Lepas suami I turunkan I dekat sini, dia kena pergi parking dekat tempat yang kita dah janji. Parking yang berbumbung, 1 hari RM20 saja.